Tak apa, jangan bimbang. Rasa tak mampu menyimpan, Cik Maisarah, jangan bimbang. Samalah, saya pun rasa tak mampu. Tapi ubat dia ada dalam buku ni. Saya dah tulis. Kalau tuan-puan rasa tak mampu, itu betul. Itu normal. Tuan-puan, rasa tak mampu menyimpan ni bukan orang gaji kecil saja tau. Ha. Orang gaji besar pun tak mampu menyimpan. Dia boleh bagi justifikasi 1001 reason yang semuanya betul. Semuanya valid. Semua betul tuan-puan. Mana nak saving Cik Zul? OPR kan naik. Betul. Harga barang akan makin mahal. Betul. Tapi tuan-puan kena ingat, semua alasan walaupun betul, itu hanya menyedapkan hati kita, tak membawa kita ke mana-mana. Saya nak cerita tuan-puan, saya ni bukan orang yang ayah bagi kekayaan senang, tak ada tuan-puan. Saya ni habis belajar terus bekerja di KL. Gaji kecil tuan-puan. Hutang, belajar je, start kerja je dah 3 hutang nak kena bayar. PTPTN saya, PTPTN isteri saya, dan saya ada satu lagi pinjaman, Yayasan Pelajaran Johor. Habis belajar, belum apa-apa lagi tuan-puan, dah 3 hutang nak kena bayar. Nak beli kereta, hutang lagi. Lepas tu, baru bulan ketiga kerja tuan-puan, dah kahwin dah. Tak sempat menyimpan lama tuan-puan. Bulan ketiga tu baru sempat 2 bulan dia saving. Dah kahwin dah. Pakai duit, adalah balance duit PTPTN tu. Untuk hidup. Isteri tengah belajar lagi, final semester. Jadi, masuk je tuan-puan, kahwin je, dah tak ada saving langsung. Sebelum tu saya boleh saving 1,000 sebulan. Ada gaji saya dalam 1,400 macam tu lah. Saya boleh saving 1,000 sebulan. Hidup biasa-biasa je. Lepas kahwin je dah tak ada saving. Sebab isteri masih belajar. Jadi, duit isteri dah atas saya dah. Kita dah kahwin kan. 100% keperluan isteri atas saya dah. Sebelum tu ayah dia. Lepas tu 100% atas saya. Isteri tengah belajar, ulang-alik pun dah habis duit kat situ tuan-puan. Ulang-alik, isteri saya belajar dekat Kelantan, saya kerja kat KL. Lepas tu, setiap setahun setengah tuan-puan, setahun setengah, 2 tahun tambah seorang anak. Setahun setengah, 2 tahun tambah seorang anak. Tak dan tuan-puan. Kos hari hidup, kenaikan kos hari hidup tak sempat cover. Kenaikan gaji tak sempat cover kos hari hidup tuan-puan. Memang tak cukup. Kira-kira tak cukup. Tapi apa tuan-puan, bila saya baca buku ni, Tuan Aziz Ali kata, kalau tak menyimpan, tak akan kaya. Dia bukan tentang berapa jumlah. Bukan tentang berapa jumlah simpanan. Dia tentang habit, tentang disiplin. Simpan ni kena paksa. Kalau tak paksa, memang tak ada tuan-puan. Ni saya nak tanya tuan-puan yang kata tak ada saving ni. Tuan-puan semua ni ada tak EPF saving setiap bulan 11%? Yang kerja swasta ni. Ada kan? Dah kena paksa memanglah boleh saving. Kalau tak paksa 11% tu pun saya ingat pun tak ada. Maksudnya bila paksa, kita ada je saving 11% tu masuk EPF. Tuan-puan simpan, memang tuan-puan nak belanja tak cukup. Tak simpan pun tak cukup. Memang tak cukup tuan-puan. Tapi kita kena jadikan simpanan ni sebagai prioriti. Jadi waktu itulah tuan-puan saya buatlah saving. Buat potongan gaji RM20 sebulan. Masuk dalam akaun tabung haji. Buat potongan gaji tuan-puan. Submit borang dekat Human Resource, HR Department. Nak buat potongan gaji. Sebab nak jadi kaya, ikut nasihat jutawan. Yelah nak jadi kaya, kita kena buat apa orang kaya buat. Menyimpan. Jadi saya paksa diri tuan-puan simpan. Dapat kenaikan gaji. Saya kira berapa kos hari hidup saya naik. Okey. Katalah dapat gaji 100. Kenaikan gaji 120 sebagai contoh. Kira-kira, saya kos hari hidup saya naik, katalah 50. Masuk boleh bertahan lagi. Extra 70. Top up saving. Top up potongan gaji tu untuk saving. Itulah amalan saya selama 11 tahun saya bekerja. Dapat gaji, dapat semakan gaji. Tambah saving. Cukup memang tak cukup. Kira memang tak cukup. Kira-kira tak jumpa. Tapi, alhamdulillah boleh hidup jugalah sampai habis bulan. Setiap bulan macam tu lah. Jadi tuan-puan, okey, saya nak bagi tahu tuan-puan, yang tak boleh saving ni, bukan saja orang biasa-biasa, orang kaya, orang gaji RM10,000 sebulan pun tak boleh saving. Tuan-puan jangan ingat, sebab saya tak boleh saving sebab gaji saya kecil, RM2,000. Saya tak boleh saving sebab gaji saya RM5,000. B40, anak ramai. Betul tuan-puan. Orang gaji RM10,000 pun sama juga tuan-puan nanti. Saya boleh cakap ni tuan-puan, sebab saya dah, income saya pernah RM1,000 lebih, pernah RM2,000, pernah RM5,000, pernah RM10,000, pernah RM50,000, pernah RM100,000 sebulan. Saya dah tak lalui dah semua tu. Jadi saya boleh buat satu kesimpulan penting, saving ni memang kena paksa.